Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala dunia sedang rakus berlari mengejar revolusi digital, tatkala globalisasi semakin menghimpit jati diri, di manakah kita mahu meletakkan nokta buat masa depan anak bangsa? Adakah kita mahu melahirkan generasi yang bijak akalnya tetapi mati jiwanya? Atau generasi yang tinggi ilmunya tetapi sifar adabnya? Pastinya tidak. Kita dambakan sebuah generasi yang karama insanianya utuh, yang daya ciptanya tinggi. Inilah aspirasi kita, inilah janji kita dalam naskah pendidikan berkualiti, aspirasi generasi madani. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat peneraju acara yang dihormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan jam randiknya, warga pendidik yang bermisi, seterusnya warga intelektual, peneraju negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan berkarisma, Buya Hamka pernah berpesan, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Saya pasangkan kaki di arena pidato yang mulia ini bagi menguntaikan hujah di bawah mauduk pendidikan berkualiti, aspirasi generasi madani. Sebelum kaki melangkah lebih jauh, eloklah kiranya saya memberikan pendefinisian bagi frasa yang membina mauduk pidato saya pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Menurut Profesor Dr. Siddiq Baba dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Rabani mengatakan bahawa pendidikan ialah proses memberikan asas asuh, pupuk dan bentuk. Para pelajar tidak semata-mata menerima pengetahuan, maklumat dan ilmu. Sebaliknya, diasuh keterampilan cemerlang dari sudut ilmu, pribadi dan akhlak. Proses pendidikan berlaku sepanjang hayat. Ungkapan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, merujuk kepada kepentingan pendidikan itu sendiri dan mampu menzahirkan generasi madani yang mempunyai ketinggian akal budi. Sidang Dewan Pencetus Kemajuan. Wacana Mindas yang pertama, pendidikan yang berkualiti dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara kita. Berita Sinar Harian pada 16 September 2023 mengatakan bahawa negara kita Malaysia masih kekurangan tenaga pakar tempatan. Selaras dengan salah satu tonggak dasar membangun Malaysia Madani, iaitu daya cipta dari segi pembaharuan, reka cipta dan reka baru, negara kita sangat memerlukan tenaga pakar agar setanding dengan negara-negara yang maju. Hadirin yang dimuliakan, wacana Mindas yang kedua, ekonomi negara dapat ditingkatkan hasil daripada pendidikan yang berkualiti. Kemampanan meningkatkan mutu kehidupan bangsa juga merupakan salah satu tonggak dasar membangun Malaysia Madani. Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya mencadangkan darjat dan martabat negara kita diangkat dengan dua tumpuan, iaitu menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan akhirnya memberikan limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Warga Dewan sekalian, wacana Mindas yang terakhir iaitu pendidikan sasya berkualiti, tunjang generasi madani. Aspek pembinaan sasya tidak boleh diabaikan. Semua pihak perlu mengembalik tenaga bagi membangunkan karakter murid, berkonsepkan anak yang baik lagi cerdik. Contohnya, karama insania dalam kalangan murid sekolah akan diperluas dengan melaksanakan program pembinaan karakter yang menumpukan kepada nilai kepimpinan, sasya diri, adab dan integriti. Sidang Dewan yang budiman, secara kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa mutu pendidikan bukanlah sekadar aksesori kemajuan. Malah, ia merupakan nadi yang menentukan denyut jantung kemandirian sebuah bangsa. Jika pendidikan yang kita semai adalah daripada benih yang berkualiti, maka yang akan bercambah kelak bukanlah sekadar lalang yang melata, tetapi pohon rimbun yang mampu memayungi nusa di bawah panji generasi madani. Oleh itu, marilah kita berhenti daripada sekadar bermimpi di awang angan. Sebaliknya, berpijaklah di bumi yang nyata. Pihak kerajaan dan seluruh pemegang taruh haruslah bersifat bulat air kerana pembentuk,
bulat manusia kerana muafakat dalam mengangkat martabat pendidikan kita ke persada dunia. Kita mahukan pendidikan yang tidak hanya sekadar menggilap akal, tetapi turut membasuh jiwa agar aspirasi generasi madani bukanlah sekadar retorik di atas kertas, tetapi menjadi realiti yang mekar mewangi. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menitipkan serangkap pantun. Anak Pak Abu bermain gendang, gendang rebana dari seberang. Generasi ABC, generasi cemerlang, aspirasi madani, gemilang dan terbilang. Kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya. Ayuh kita pecahkan tembok kebekuan demi masa depan anak bangsa yang lebih gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.